Jenazah 13 pelajar Universiti Pendidikan Sultan Idris yang maut dalam kemalangan membabitkan sebuah bas dan sebuah kenderaan di Jalan Raya Timur Barat, Gerik Jeli, berhampiran tasik banding selamat tiba di Masjid Hadhari jam 3 pagi tadi. Solat jenazah disertai lebih 3,000 jemaah terdiri daripada ahli keluarga, rakan dan penduduk setempat dan diimamkan oleh Exko Penerangan, Dakwah dan Pemerkasaan Syariah Terengganu, Dr. Muhammad Khalil Abdul Hadi. Semua jenazah dibawa ke kampung halaman masing-masing untuk dikebumikan sebaik sahaja selesai solat jenazah kira-kira jam 3.20 pagi. Setakat ini, media melaporkan 5 jenazah telah selamat dikebumikan dan 8 lagi jenazah akan turut dikebumikan awal pagi ini. Terdahulu, jenazah Wan Nur Suhaila, Wan Muhammad dan Muhammad Adib Hazim Halim telah selamat dikebumikan. Wan Nur Suhaila dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam, Kampung Amer, Kampung Raja, Besut pada 11.37 malam tadi, manakala Muhammad Adib di Tanah Perkuburan Islam, Kampung Pasir Badak, Hulu Besut pada 12.15 tengah malam dan kedua-duanya dibawa dari Hospital Gerik.